Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi mi goreng cili kering butter daging udang. Okey, bahan-bahan tengok. Sini ada bawang putih, bawang merah. Kemudian ada udang. Kemudian ada mi yang kita dah celur. Sayur kat sini, terpulang masing-masing. Boleh belaka. Okey, yang paling penting kena ada butter. Cili kering, cili padi. Okey, first bawang putih. Ini pedas ya. Kemudian bawang merah. Okey. Sekarang jom. Okey, first butter. Kita cairkan butter dulu. Ini masukkan bawang putih, bawang merah. Tumis dulu guys. Tu dia guys. Okey, kita tumis sampai dia hancur butter tu. Kita masukkan cili kering. Kita tumis dulu. Wangi je. Kemudian kita masukkan 5 ekor udang. Udang yang telah kita cuci ya. Kemudian kita gaul lagi. Kita tumis lagi sekejap. Masukkan air. Kemudian kita buka api. Kita buat basah-basah ya. Okey, untuk perasa sos tiram, sos cili, perasa gula. Kita aja masing-masing guys. Kemudian kita buka, kita kacau-kacau lagi dia sekejap. Kemudian baru kita masukkan mi. Kemudian masukkan sayur. Okey. Kita gaul sekejap. Okey, untuk cili kering kita potong dua. Ada nama mi goreng cili kering. Kena ada cili kering Cili kering butter kena ada. Ni cili kering kita dah basuh. Kemudian cili padi. Kalau korang suka pedas, boleh letak lebih. Okey. Kemudian kita bubur hala ni. Kita buka api. Tu dia guys. Kemudian kita taruh sikit kicap bukit. Okey guys, korang tengok apabila dia macam ada pekat-pekat tu. Wangi dia, wangi butter ni. Kemudian kita bubur sikit telur. Telur jangan banyak, sikit je. Untuk bagi dia pekat lagi guys. Kemudian kita buka api lagi, api sekejap. Okey, tutup api. Okey, boleh kita hidang. Kita hidang. Cili. Last sekali kita taruh bubur ni, daun bawang, bawang goreng guys. Wah. Mantap guys. Ada udang guys, ada cili kering, ada sayur, semua ada. Wangi dia, apa ni? Kita taruh butter, dia rasa dia bau dia jadi lain guys. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa macam biasa like, follow, komen, share. Bye bye. Assalamualaikum.